Hai semua, dalam video tutorial ini saya akan menunjukkan video tutorial motion tracking. Pergi ke bahagian atas halaman window. Pilih tracker. Pertama sekali, masukkan video anda. Di sebelah kanan, kita klik pada track motion, kemudian muncul track motion pertama, klik pada position dan rotation, kemudian muncul track point kedua untuk mendayakan putaran. Letakkan track point pertama pada mata sebelah kiri. Di track point pertama, dalam bingkai, kecilkan mengikut kesesuaian mata itu. Pada bahagian luar bingkai, anda luaskan sedikit. Kemudian, buat juga pada track point kedua mengikut sama rata pada bahagian mata itu. Besarkan juga pada luar bingkai track point kedua sama dengan track point pertama. Di sebelah kanan panel, anda akan nampak butang mula dan kembali. Tekan pada bahagian mula jika ingin menggerakkannya. Titik penjejak tidak lagi berada di mata. Jika mata itu lari daripada bingkai itu, anda hendaklah memberhentikan dia. Sekarang kita akan mainkan semula klip video tersebut. Kemudian betulkan pada bingkai track point pertama dan track point kedua sama segi 4. Bahagian dalam kecilkan mengikut kesesuaian mata dan pada bahagian luar bingkai, luaskan bingkai tersebut sama besar daripada dalam bingkai track point pertama dan track point kedua. Jika mata itu lari daripada bingkai itu, anda hendaklah berhentikannya. Kemudian anda akan lihat pergerakan titik-titik yang bergerak pada bingkai track point pertama dan track point kedua. Anda akan lihat dua titik penjejakan dan semua bingkai utama yang telah dicipta secara automatik. Kemudian, klik kanan, pilih New Object. Klik Edit Target, pertama New. Tekan OK. Klik Apply X dan Y, tekan OK.
Renamekan dan typekan face. Pilih foto emoji ketawa, seretkan di atas klip video. Letakkan emoji itu di bahagian muka itu. Klik kanan, pilih kolom, pilih Parents Link. Ambil alat pick wipe, seret ke new face. Emoji tersebut akan bergerak mengikut pergerakan kita.